Wah, wow. Hebatnya adik ni. Baru 7 tahun, tapi dah menang 60 pingat dalam pertandingan catur. Sangat luar biasa. Siapa nama adik yang hebat ni? So, nama penuh untuk adik yang hebat ni ialah Alisha Zehra Muhammad Izwan. Dia memang dari dulu, daripada 4 tahun dah start main catur sehinggalah kini menjadi juara dalam pelbagai kejohanan catur. Sangat hebat. Catur ni bukan sahaja permainan biasa tetapi sebenarnya melatih pemikiran kritikal, fokus kita dan macam mana kita punya strategi untuk menang dengan tiap lawan. Jadi tak peliklah kalau adik Alisha ni menang dan melawan orang yang lebih berumur daripada dia. Saya sendiri pun tak pandai nak main. Hebat kan adik-adik kita pada masa kini? Saya mendoakan semoga adik Alisha sentiasa berusaha dan juga berjaya pada masa akan datang. Adik-adik kat luar sana, jangan lupa untuk terus berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang adik-adik minat. Yang penting perkara itu adalah perkara yang berfaedah dan mendatangkan manfaat kepada adik sendiri dan juga orang sekeliling. Apa kata? Adik-adik komen dekat ruang komen apa yang adik minat dan juga apa hobi adik. Mana tahu hobi dan minat kita sama? Itu sahaja untuk topik kali ini. Jangan lupa adik-adik kat luar sana untuk follow TikTok kami, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Okay? Bye-bye.